Kakitangan yang terlibat dalam pembikinan filem animasi Keluang Man ya, ada sebanyak lebih 60 orang kru atau kakitangan untuk menyiapkan episod-episod yang akan datang. Bagi sesiapa yang melewati zaman kanak-kanak era 90-an pasti mengenali tajuk animasi Keluang Man. Enjin siaran terbesar dunia Google mendedikasikan tokoh Ham Ismail menerusi Google Doodle. Dipersilakan memegang watak Keluang Man! Scene 21, shot 2, take 1. Kalau kita sebut Keluang Man, majority of Malaysians tahu tentang superhero animasi pertama negara kita ini yang diperkenalkan pada akhir era 1990s. And the brand isn't just well known with a huge fan base, tapi Keluang Man also became a very huge pop culture phenomenon yang membentuk industri animasi tempatan. Kita secara kolektif dah buat keputusan untuk kita fokuskan filem pertama ni khas untuk Borhan. Aku dibesarkan bersama-sama Syamsi. 3 jaga 3. Dan kami buat ini sesungguh-sungguhnya untuk semua peminat-peminat dekat luar sana. This project is on our shoulders. So obviously you want to give the best to the audiences. Ramai ni peminat-peminat pembaca-pembaca komik Keluang Man. Saya sendiri pun membaca komik Keluang Man dulu. Memang tak pernah miss every edition dulu kan. And of course, mengangkat karya legenda ini ke tahap yang lebih tinggi with a bigger scale sekaligus dapat melahirkan universe terbesar Keluang Man. I had not seen this kind of action sequences on our local cinema. Kami berterima kasih sangat-sangat kepada pemegang IP Keluang Man iaitu Iconic Animation Studio kerana memberi kepercayaan kepada Astro Shaw untuk merealisasikan cita-cita ini. Scene 39, part half, shot 1, take 1. Syamsir adalah kalau dari based on komik kita tengok Syamsir ni adalah watak opponent kepada Keluang Man, Borhan dalam komik. Tapi dekat dalam filem ni Syamsir adalah kawan baik dengan Borhan daripada kecil. Kami membesar bersama-sama di rumah anak yatim. So relationship saya dengan Borhan dah macam abang dengan adik. Watak Ahmad sebagai guru silat dalam kartunnya telah diketahui oleh ramai orang dan saya rasa semua orang masih akan menunggu bagaimanakah Ahmad yang dilakukan oleh Rosham Noor dalam Keluang Man. Hi, my name is Anwar Beg Mughal and I'm playing Inspector Sahab in Keluang Man. Inspector Sahab is a person who wants to take care of his family and obviously he's a policeman, so he wants to take care of the society and make sure there is no crime or less crime at least in where he's posted. Saya dibesarkan dengan ramai orang-orang di sekeliling saya yang mempunyai kondisi mental issues seperti schizo, mempunyai masalah mental depression. Bagi saya, contoh-contoh yang terdekat dah ada untuk bagi saya guidance membawa watak Borhan lah. Doktor, apa doktor nak dengar cerita orang gila kan? Borhan, awak tak gila. Awak sakit. I think Malini is like, she's very homely, tapi dia nak freedom dia juga. Because we feel very binded. So she's trying to prove to the world that as much as she's a woman, you know, we are very independent. And I think she have a very soft spot towards Borhan. Watak Borhan tu sendiri yang merupakan seorang pesakit mental dan dalam filem kita klasifikasikan antara penyakit dia adalah skizofrenia dengan bipolar. Borhan ni dia tak ada fade in fade out, dia ada snaps. So dia akan bergerak daripada drama ke komedi. Unlike most superheroes, Keluang Man can't fly. He doesn't have the ability to be invisible. His superpower is having no fear, just pure bravery. Dia ada sakit mental, apa sebenarnya yang berlaku? Ada unsur misteri kat situ. So, I rasa faktor itu yang membuatkan ramai orang akan teruja untuk mengetahui dengan lebih tepat. Paling penting bagi saya adalah macam mana saya nak bawa satu konflik untuk filem pertama ni untuk Borhan yang mana dia personal. Intipati animasi Keluang Man tu perlu dijaga, tetapi elemen persembahan yang dipilih perlu contemporary. Kita gunakan intipati asal watak Borhan, tetapi kita olah sikit lah. Kita olah sikit karakter dynamics di antara Borhan dengan Syamsi. After I communicate dengan Anwari, dia
bagi visual lah. And then kita orang build that everything, kita come out dengan design. So after approve-nya that design, so baru kita go through dengan producer. Dalam usaha kami untuk be true to the original animasi adalah di pot container. Pot container memang next to impossible senang cerita. Jadi apa yang korang nampak dalam filem tu adalah satu-satu kontainer yang disusun semula oleh pihak production design. Kami ada borak dengan tim VFX, boleh tak kita hujan ni kita fully CG je, tapi tim VFX kita orang sini cakap tak, better pakai practical. Walaupun scene tu banyak VFX, tapi hujan tu betul. Of course ada banyak discussion, many discussion. Alhamdulillah dapat discussion awal-awal pre-production on how we should look like, suit dia nampak macam mana, semua tu. Kita ada satu prinsip yang mana we try not to push everything to be CG. Sebab it's not the right way to do it. Kalau selagi boleh buat practical, kita akan push untuk buat practical. Kalau perlukan support daripada VFX, kita akan support. Jangan 100% CG. Bagi saya penggunaan VFX untuk filem macam Keluang Man ni memang tak dapat dielak untuk dua sebab lah. Sebab pertama, skala filem ni yang mana kita nak buat banyak benda yang sebenarnya practically almost impossible untuk kita buat on set tanpa incurring budget yang melampau. Satu lagi sebab adalah sebagai satu homage kepada serial animasi yang even masa zaman dahulu pun dia orang blend 2D dengan 3D, so kita nak cuba buat benda yang sama. Saya dapat sokongan penuh dan penuh committed daripada kami punya team VFX Zira Digital. Kita work close dengan VFX lah. Banyak shot yang kita perlukan untuk buat VFX lah, green mat, and then diorang nak buat roto and everything lah. Banyak yang shot-shot yang kita buat tu, kita ada that moment yang memang kita suka lah, cantik. Cuma yang untuk VFX ni pada saya sendiri tu kira dia besar lah. Mantap. Shot pelawak. I think we're nailing the look so far for the live action film. I think people will love the look. Kostum dia ni kita tak nak dia pakai spandex, kita tak nak ada rubber suit yang ada masa-masa semua tu, kita tak nak. Kalau boleh kita nak suit yang practical. Sekitar tahun 2014-2015 saya dah come out with like 20 sketches, 20 artworks. Dia ada macam-macam bentuk lah, dan kita memang nak pilih tacticalnya yang lebih practical, yang lebih believable. Salah satu cabaran dalam menghasilkan kostum Keluang Man ni, saya harus memastikan final product yang saya buat tu at least menepati ciri-ciri rekaan asal daripada Roche kan. Banyak yang perlu dititik beratkan untuk penghasilan kostum ni dari segi pemilihan fabrik, sebab kita nak menyesuaikan dengan adegan-adegan fighting kan yang agak ekstrim dalam filem ni. Kita guna 3D scan untuk scan kepala Nasty untuk dapatkan exact bentuk saiz kepala Nasty tu. Daripada 3D design tu kita print 3D, daripada 3D design kita buat mold sampailah kita guna material final yang lebih fleksibel. Kita buat costume test untuk prototype yang Abang Dino buat, dan in the end apa yang kami utamakan adalah keselesaan pelakon, especially untuk adik-adik Al-Aqsa ni. Prototype kedua, ketiga, pertama, kedua, ketiga tu semua gagal bukan sebab apa pun, bukan sebab tak cantik, cuma sebab dia asyik koyak. Sebagai seorang pelakon, bila saya pakai suit ini, saya dah rasa dah yang I'm a different person. I am Burhan, Keluang Man. Nas memang kena lah dengan topeng Keluang Man tu sebab dia ada jawline dia tu memang cantik lah. Nasty memang pilihan yang tepat. Dengan bentuk wajah dia memang kena sangatlah untuk Keluang Man, rezeki dia. Nasty dia tak ada basic tau untuk martial art. So dia mengaku dengan saya, bro aku tak ada basic martial art. Tapi during the rehearsal choreograph tu memang kita nampak lah dia punya kekok, tapi Mamat ni memang kental. Dia punya development Nasty ni, dia growing daripada training sampailah ke set tu, dia keep on growing. Proses dia tak pernah stop. Berapa bulan? Saya rasa dalam 3-4 bulan tu lah. Tengoklah sendiri hasil dia macam mana kan. The most surprising was the action sequences.
I felt the action sequences were amazing. I had not seen this kind of action sequences on our local cinema. Dan alhamdulillah pihak produksi menyediakan latihan-latihan kira 3 bulan juga sebelum tu. Persiapan fizikal tu, of course saya ikut daripada kekuatan umur saya. Bila dengar perkataan action, so saya kena bagi the full 300% performance. Mencungak ke tak mencungak, itu semua tolak tepi. But preparation dah ada. Dan alhamdulillah kita ada a good choreographer team dan juga stunt yang banyak membantu saya dan juga Keluang Man. Di latihan, masa kita punya kita punya prep semua, memang diorang sangat dedicated. Alhamdulillah kas-kas kita perform suatu shooting dengan komitmen yang diorang bagi masa training pun sangat-sangat baik. Jadi ia sangat membantulah waktu kita buat action scene dan stunt masa pengamaran. Kita perlukan macam planning yang elok sebab dia banyak 3 serangkai lah, dengan fighting, dengan tali, dengan safety, dengan coordination untuk riga tarik. Macam kami dapat memenuhi kehendak director, apa yang dia tulis dan apa yang dia visualkan, kita dapat penuhkan dengan design-design yang kita orang dah buat. Of course, wearing the suit and fighting, that is the most challenging throughout the shoot, because bila kita pakai suit ni dia sendat, dengan pakai mask dia rasa macam mengah nak bernafas. Bila fighting tu tak ada ventilation, saya kena buka and pasang. That's how difficult it was lah. Tapi if you ask me to do it again, of course I'll do it again. Anwari pun dia punya vision untuk mewujudkan satu filem aksi yang berbentuk anime ni memang agak payah sikit. So acting, fighting kita memang kena sharp. So I did all my stunts. So obviously when you're doing stunts, you are geared up with a lot of stuff inside that you're wearing, protective stuff. So that becomes quite heavy also. So that was something that was quite challenging. Dan persiapan yang betul-betul mantap dengan tenaga kerja yang betul-betul nampak seperti ala-ala Hollywood. Inilah yang saya impikan dan saya rasa semua aktor impikan untuk bekerja dalam budaya yang macam ni. Ini tim-tim baru tau. Production team yang baru, tenaga kerja yang baru. Kalau orang baru ni, dia baru masuk dalam industri ni, dia orang nak buat, dia orang rasa macam kita boleh buat. Bila dia mix dengan kita yang dah lama ni, kita rasa macam okay, I need this energy. You're working with an old-timer kan, so rasa macam I need to live up to the same energy lah. I need to give the same energy, including dengan Datuk Rosham. Datuk Rosham is like another legendary actor. That's why every time bila ada scene dengan Datuk Rosham or Remy, I kena well prepared sebelum masuk set. Saya bernasib baik dalam usia 58 tahun. Saya dapat merasai keadaan pengamaran di set yang begitu besar, dan untuk berada dalam filem yang belanja yang begitu besar di Malaysia, saya rasa saya amat bertuah. The entire atmosphere on set was always amazing. In fact, one of the best sets that I've ever been, to be honest. And when I was on set also, the first day when I arrived, everybody was so welcoming and excited, and the vibe was like, you know, something new is being created. It has been a great experience. Saya ni seorang pengarah yang sebenarnya saya betul-betul mengharapkan pelakon untuk interpretasi sendiri. I think personally, me and Anwari, we are cut from the same cloth. We are like-minded. Kita orang ada that chemistry that he doesn't have to tell me much on how to do things. Saya dah buat benda tu, dia cakap, okay, that's how I wanted initially. Anwari is a new wave director yang very ambitious. Tapi cara mereka berbeza, zaman mereka berbeza. Saya kena adapt dalam zaman mereka dan Anwari. Saya terkejut kerana apabila saya baca skrip Keluang Man ni, saya cakap depan dia, skrip kau bagus. Aku tak pernah jumpa skrip yang sebegini, yang ada humornya tapi ada ceritanya dan ada aksinya. Kalau dia nak macam ni, dia nak macam ni. Kalau dia tak dapat apa yang dia nak, dia tak kisah pun buat berapa banyak kali pun. Anwari. And for my case, I think this is something that my bloopers was just that until I don't hear Anwari saying mantap,
I would be disappointed. So when you hear him going like mantap, you know you made it. Mantap. And everybody has got a different character. Anwari has a totally different character. He's like a small kid, you know. Anwari is one of the most amazing directors that I've ever worked with. He knows his vision, he knows his mission. So Anwari is... And he gets excited very fast. And he wants the shot. Yes, get it. One take, two take, three takes. Yes, it's done, gone. Yes, we've got it. It's definitely very different working with Anwari because he has his vision. He knows exactly what he wants, but at the same time he allows us to, you know, kind of dive into the role in how we feel comfortable with it. He's very into the character of the director. I think I got 2 mantaps, so that's pretty good for me. It's Anwari. Saya tetap dan teguh dengan pendirian saya lah. Saya tak rasa saya buat mistake dalam casting Nas untuk Watak Borhan. Dia buktikanlah dia memang nak buat benda-benda ni sangat-sangat. Dia nak prove pada orang yang dia boleh buat, and aku suka dengan dia punya energy. Dan saya bagi tahu dengan Nasti, peluang yang datang ini jangan disia-siakan. Buatlah yang terbaik yang kau boleh buat. I felt that Nas has worked very hard as an actor to portray that character. That whole costume memang panas. It's Malaysia, guys. I have seen his dedication. I have seen his struggle. I don't think anyone else could be Borhan. Nas Muamazah nama kau Bukan Nesti dah. Saya tak kata yang Nas sebagai pelakon boleh beat semua pelakon dalam Malaysia ni, saya tak kata macam tu. Tetapi tidak ada pelakon yang lebih sesuai untuk membawakan Watak Borhan tu selain Nas Muamazah. I hope my performance will be accepted from the true KM fans. I've given my best because I grew up watching Keluang Man. This is my version of Keluang Man. I hope everyone can accept it and enjoy the movie. Keluang Man dihasilkan untuk tontonan semua lapisan umur dan latar belakang. It's a film that everyone can just sit back and enjoy, okay? It is for the older generation, it's a nostalgic journey down memory lane, while for the newer generation, it's an exciting introduction to a superhero like no other. I think Malaysians should watch Keluang Man because it's a true representation of Malaysian pop culture. So saya harap Malaysia mampu melahirkan filem superhero yang betul-betul kuat. To be given a chance to play such an iconic character which will stick with me for the rest of my life, that was something very exciting. You are going to enjoy it. Kita pernah terfikir macam mana kalau komik ini difilmkan atau divisualkan dalam bentuk realiti kan? Dan akhirnya sekarang ni tahun 2025 ambil kau benda dah jadi. Korang tengok Keluang Man, korang kena terima cara kita orang, dan kami buat ini sesungguh-sungguhnya untuk semua peminat-peminat dekat luar sana. Khasnya mereka peminat-peminat Keluang Man mungkin sekarang dah usia 40, mungkin dah usia 50, tapi korang kena seret anak-anak korang untuk menjadi peminat seterusnya kepada Keluang Man dalam bentuk filem. Saya intent untuk buat filem ni sebagai satu surat cinta kepada kanak-kanak yang membesar sama macam saya, yang sekarang ni bapa-bapa orang, mak-mak orang, ada anak-anak sendiri boleh bawa. So kami harap Keluang Man dapat diterima dan mampu buat penonton rasa bangga terhadap kualiti filem tempatan. We never thought this kind of things were possible when we were younger, and now seeing that it is happening and I'm part of this. Ada powerful, ada inspirasi. Jangan lupa saksikan Keluang Man. Jangan lupa saksikan Keluang Man. Jangan lupa saksikan Keluang Man. Keluang Man, Keluang Man, Keluang Man. Jangan lupa saksikan filem Keluang Man di Pawagam. Hanya di Pawagam. Hanya di Pawagam. Bermula 29 Mei 2025. Satu Malaysia. Kasih pecah panggung tu.